aku mak ayah tak ajar macam tu kan. Adik jangan baling batu, dia mesti tak akan ingat. Dia mesti tak akan berhenti. Walaupun kita yang tegur kan, makcik-makcik ke pakcik-pakcik ke tak taman tu tegur dia. Adik jangan baling batu, bahaya. Dia mesti menonong. Sebab siapa? Pakcik ni siapa? Makcik ni siapa? Mak ayah saya pun tak suruh saya berhenti aku macam tu tau. Sebab saya pernah jumpa waktu saya pergi taman. Yelah kalau macam budak tu kacau anak kita, maybe kita boleh berhentikan dia kan. Tapi dia pergi kacau budak lain. Ada dua orang budak ni dalam 7-8 tahun macam tu lah. Kecil lagi lah 7-8 tahun. Laki lah. Ada seorang budak ni dia macam duk karate budak seorang lagi. Laki jugalah, dia peluk, dia pukul macam tu kan. Tapi kita boleh tengok dia punya ekspresi muka yang si pemukul ni. Muka dia macam penuh dengan dendam, dengan benci. Macam dia nak lepaskan kepada si budak ni tau. Budak tu macam reda. Janganlah. Tapi cara dia pukul tu memang tak patut lah. Tapi bila kita tengok kan, kita cakap kan. Dia macam tak kisah. Adik, buat macam tu. Kawan tu main elok. Sakit budak tu nanti. Dia macam tu je. Dia tak tahu je. Sebab mungkin dia dah biasa. Kita tak tahu cerita yang sebenarnya. Mungkin kita tak nak judge. Tapi kemungkinan mak ayah dia dah lepaskan dia. Biarkan dia dengan sikap yang macam ni. Jadi dia terbawa-bawa, dia pergi buat kat kawan dekat taman. Jadi benda ni akan di carry on. Betul tak? Jadi, lagi satu, saya rasa dah boleh luasa lah sekarang kat budak-budak sekarang. Anak saya pun terjebak juga. Dia suka pakai ayat BABI. Bagi diorang BABI ni ialah benda yang normal dia cakap. Tu kan, BABI lah, apa sikit-sikit BABI lah, lepas tu BODOH lah, bodoh lah, bodoh. Yelah bagi diorang benda tu normal. Oi bodoh macam tu. Mana boleh gitu kan. Yelah memang kita boleh pakai ayat bodoh tu, tapi tengok keadaan kita tak boleh panggil orang tu si bodoh. Bodoh. Lepas tu yang saya tak tahan tu lah BABI tu. Apa sikit BABI. Lepas tu anak kita ni, bila kita dah ajar dia tak boleh sebut benda ni tau. Jangan cakap kat orang macam tu. Dia pergi taman, dia pergi bergaul dengan orang tu. Jadi yelah sebab tu kita kena bagi tahu kat dia kenapa tak boleh sebut BABI. Kita kena explain kat dia. Kenapa tak boleh? Benda ni tak elok disebut. Mungkin awak dengar kat sekolah, mungkin kakak dengar kat sekolah kan, kebanyakan kawan-kawan sebut benda ni. Tapi jangan ikut. Kita tak boleh ikut majoriti tau. Memang betul majoriti sekarang budak-budak memang disebut BABI. Saya rasa semua mesti dengar kan. Benda tu jadi macam satu perkataan yang normal untuk dia orang. Tapi bagi kita yang tak biasa ni, kita rasa kurang ajar lah sebut gitu kat kawan. Ini kita ni sebagai mak ayah yang duduk-duduk kat taman pun dia orang tak respect. Boleh juri je satu taman tu dengar. BABI. Macam dah memang tak respect dengan orang-orang tua. Macam kita dulu.